Yakin? Ada lagi. Warga belia yang saya kasihi sekalian, hari ini Melaka memiliki lebih 200,000 orang belia. Ini bukan sekadar angka, tetapi saudara-saudari adalah tenaga masa depan negeri ini dan negara di masa akan datang. Aset yang paling berharga yang bakal mencorakkan wajah-wajah Melaka pada masa depan. Kadar pengangguran negeri Melaka pada suku keempat tahun 2024 menurun kepada 1.8% berbanding 2.6% pada tahun sebelumnya, membuktikan keberkesanan dasar kerajaan negeri dalam merancangkan peluang pekerjaan, terutamanya kepada para belia yang saya kasihi sekalian. Justru itu, berbagai inisiatif telah dan sedang dilaksanakan merangkumi keboleh pasaran kerja, keusahaan, pendidikan, pembangunan siasah serta sosial dan nilai-nilai keagamaan. Kerajaan negeri turut memberikan penekanan kepada pemerkasaan anak muda yang berkemahiran tinggi melalui pengukuhan pendidikan dalam latihan teknikal dan vocational ataupun TVET. Usaha ini bukan saja dapat memenuhi kehendak yang diminta oleh pihak industri, tetapi untuk meletakkan Melaka sebagai pusat TVET negara. Dan kita mahu anak muda bukan saja mempunyai mampu bersaing, tetapi menjadi pilihan utama kepada industri. Dalam memastikan suara belia terus didengari, Kerajaan negeri telah menubuhkan ahli Dewan Undangan Negeri Belia yang melibatkan 33 wakil daripada setiap kawasan DUN sebagai platform latihan kepimpinan dan penglibatan dasar di peringkat akar umbi. Kerajaan juga memperkenalkan skim rumah belia Melaka, iaitu skim perumahan belia yang pertama seumpamanya di Malaysia. 1,754 unit rumah bagi membantu belia memiliki kediaman pertama. Semua ini adalah cerminan iktizam Kerajaan Negeri Melaka bahawa Kerajaan Negeri bukan sekadar melihat belia sebagai penyokong dasar, tetapi rakan strategik dalam menerajui pembangunan negeri.